Saya rasa dalam persepadanan semula ni juga perlu dilihat di segi penduduk itu sendiri. Maksud pun macam mana, Bang? Maksudnya, kalau di Semenanjung ni, penduduk Melayu Islam 65%, maka setidak-tidaknya kursi yang Melayu itu mesti kurang-kurangnya ada 65%. Kursi Melayu. Ya. Sebab kalau tidak, Baru mewakili. baru mewakili jumlah kaum yang sebenar. Kalau Cina 20%, dia seharusnya begitu. Itu lebih memudahkan kita untuk mendapat penyatuan semua rakyat lah. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, penduduk Malaysia keseluruhannya adalah 34.2 juta. Warga negara sekarang ini hanyalah 30.9. Oh, yang lain semua bukan warga negara. 4 juta negara. Di Semenanjung ada 24 juta, di Sabah 28 juta, Sarawak 2.43. Yang penting pengundi. Okey, pengundi berapa? Pengundi keseluruhannya 21.173.638 juta, termasuk anak-anak yang 18 tahun. Sabah 3.7, Sarawak 2.53. Jadi kita purata 95,000 tau untuk satu kawasan pilihan raya. Jadi dalam konteks ini saya rasa untuk tidak menimbulkan ketidakselesaan dalam masyarakat, selain daripada apa yang telah dibuat, kalau persepadanan semula yang baru dilakukan, mesti juga dilihat dari segi kependudukan ini. Jumlah peratus Melayu berapa, Cina berapa, dan India memang tidak ada majoriti orang India. Itu bergantung kepada bagaimana parti yang mereka sertai itu, mana komponen. Dia jadi komponen kepada parti yang lebih besar, menentukan nasib kursi bagi mereka lah.